Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang di luar sana? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang zakat, tetapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini, kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan zakat pertanian. Soalan ke-58. Sejak dahulu lagi, memang saya tahu ada zakat pertanian. Cuma nak tahu, apakah dalil kewajipan zakat pertanian? Jawapannya, ini satu lagi zakat yang penting. Tambahan pula pertanian adalah sumber makanan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Maksudnya, makanlah daripada buahnya apabila ia berbuah dan keluarkanlah haknya pada hari tuaiannya. Surah Al-An'am ayat 141. Dalam hadis disebutkan yang terjemahannya, maksudnya pada apa yang disiram dengan air sungai dan hujan, yakni zakatnya 1/10, dan pada apa yang disiram dengan unta yang membawa air, yakni zakatnya 1/20. Riwayat Abu Daud. Inilah antara dalil yang membawa kepada wajibnya zakat pertanian. Tambahan pula, telah berlaku ijma' para ulama' dalam masalah ini. Soalan ke-59. Selama ini setahu saya yang kena zakat hanyalah tanaman padi. Apakah lagi tanaman-tanaman yang perlu dizakatkan? Adakah semua jenis tanaman perlu dizakatkan? Jawapan, tentu ramai juga yang akan bertanya, kalau pokok orkid kena zakat jugakah? Kalau tanam rumput, apakah perlu dizakatkan? Ada beberapa pandangan ulama' dalam masalah zakat tanaman ini. Antaranya, yang pertama, hanya ada 4 tanaman sahaja yang dikenakan zakat, iaitu gandum, yakni al-hintah dan syair. Manakala pada buah-buahan iaitu tamar dan zabib, yakni anggur. Ini berdasarkan satu hadis bahawa Nabi SAW hanya memerintahkan agar zakat pertanian dikutip daripada 4 jenis ini sahaja. Mafhum hadis riwayat Ibnu Majah. Namun kesemua 4 jenis pokok tersebut rasa-rasanya tidak ditanam di kawasan kita. Baik, yang kedua, setiap tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan serta boleh disimpan. Ini termasuklah 4 jenis tanaman sebelum ini, ditambah lagi padi dan jagung. Inilah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Berdasarkan pendapat ini, maka padi wajib dikeluarkan zakat. Yang ketiga, semua jenis tanaman diwajibkan zakat kecuali beberapa jenis tanaman sahaja. Antara yang tidak diwajibkan zakat ialah kayu api, buluh dan rumput. Ini antara pandangan Imam Abu Hanifah. Nampaknya kelapa sawit pun kenalah dikeluarkan zakat dalam pandangan ini. Walau bagaimanapun, pendapat yang dipilih sesuai dengan suasana Malaysia adalah bahawa tanaman seperti kelapa, kelapa sawit, getah, tebu, lada hitam, koko dan sebagainya hanya dikenakan zakat perniagaan apabila diperniagakan, bukan zakat pertanian. Soalan ke-60. Sejak dahulu lagi, saya keliru dengan kadar nisab zakat pertanian kerana ukuran-ukuran Arab yang susah perkiraannya. Berapakah kadar nisab zakat pertanian mengikut ukuran yang mudah masa kini? Berdasarkan satu hadis yang bermaksud, tidak ada zakat pada benda yang kurang daripada 5 ausuk. Riwayat Bukhari. Hadis sahih ini menerangkan tentang nisab zakat pertanian. Berapakah nilainya 5 ausuk itu? 1 ausuk bersamaan dengan 60 gantang. Oleh itu, 5 darab 60 sama juga dengan 300 gantang. Jadi, sesiapa yang hasil pertaniannya sampai 300 gantang, maka wajiblah zakat ke atasnya. Di Malaysia, menurut pengarang buku Zakat, Sedekah dan Khairat, iaitu Syekh Abdullah Basmih, kadar nisabnya pula ialah 363 gantang Malaysia setelah dibersihkan daripada jerami dan hampasnya. Kalau zakat wang kadarnya 2.5%, berapa pula kadar zakat pertanian? Islam ini agama yang adil. Kalau tak adil, itu bukan ajaran Islam.
Kadarnya sama, ada 1/10 atau 1/20 sahaja. Kalau hanya digunakan air hujan, air sungai tanpa perlu kos yang lain, kadar zakatnya ialah 10%. Tetapi kalau kos siraman daripada air yang dipam atau diupah orang untuk menyiram, maka kadar zakatnya dikurangkan bagi menjadi 5% sahaja. Baki 5% lagi boleh digunakan sebagai kos. Kalau padi contohnya, untuk dapatkan air kadang-kadang hanya perlu membuka laluan tali air sahaja. Jadi kadar zakatnya ialah 10%. Tetapi kalau dipam air, maka zakatnya 5% sahaja. Bukankah duit akan digunakan untuk membeli pam air atau menyewanya? Duit juga digunakan untuk membeli minyak. Bagaimana pula kalau penyiraman tanaman menggunakan kedua-dua cara? Kadarnya ialah 7,5% sahaja. Biasanya kadarnya hanya 5% saja kerana banyak kos untuk air diperlukan. Soalan ke-61. Abu tidak ada tanah. Dia menyewa tanah seman seluas beberapa hektar untuk menanam padi. Apabila padi dituai, siapa yang perlu membayar zakat pertanian? Abu sebagai pengusaha atau seman sebagai tuan tanah? Ini kira macam tanah yang dipajak atau disewa. Untuk bertani dan bercucuk tanam, perlulah ada tanah. Masalahnya, bukan semua orang ada tanah. Kadang-kadang tuan tanah yang mengerjakan tanahnya, maka sudah tentulah zakatnya di atas kepada tuan tanah. Kadang-kadang tuan tanah mungkin kerana malas atau sibuk, maka dia berikan tanah itu untuk orang lain kerjakan. Ini satu sifat yang mulia kerana tanah terbiar adalah satu pembaziran. Bukankah ada disebutkan dalam hadis bahawa sesiapa yang mempunyai tanah, maka hendaklah dia menanamnya. Jika tidak, maka berikanlah kepada orang lain untuk diusahakan. Dalam masalah tanah yang disewa atau dipajak, ada pendapat menyatakan bahawa tuan tanahlah yang patut mengeluarkan zakat pertanian. Sebabnya mungkin kerana zakat adalah hak tanah. Ada juga pendapat menyatakan bahawa pengusahalah yang patut mengeluarkan zakat tanaman kerana mungkin zakat adalah hak tanaman. InsyaAllah, inilah pendapat kebanyakan para ulama. Ini berdasarkan bahawa zakat tanaman adalah hak tanaman. Lagipun jika zakat tanaman diwajibkan kepada tuan tanah sedangkan tanaman milik pengusaha, maka ia akan membebankan tuan tanah. Walau bagaimanapun, tuan tanah ada zakat lain iaitu zakat hasil pendapatannya, bukan zakat pertanian. Cuma bukannya kedua-dua orang iaitu tuan tanah dan pengusaha dikenakan zakat pertanian agar tidak dikeluarkan satu jenis zakat sebanyak 2 kali. Soalan ke-62. Sekarang ini sibuk dengan kempen Bumi Hijau. Kalau tanam sayur, insya-Allah ramai yang boleh. Cumanya sayur-sayuran perlu dizakatkan atau tidak? Jawapannya? Sayur-sayuran juga termasuk dalam pertanian. Nampaknya kalau begitu, eloklah dizakatkan. Pelik juga pendapat ini ya. Sebenarnya kalau tidak salah, inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun, berdasarkan mazhab Syafi'i, tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Pendapat ini mungkin juga boleh diperkukuhkan dengan satu riwayat. Tapi riwayat mursal bahawa Nabi SAW bersabda bahawa tidak ada padanya, yakni sayuran, sedekah, yakni zakat. Kalau hendak dizakatkan juga mudah saja. Ambillah beberapa jenis sayuran yang ditanam dan sedekahkanlah kepada jiran tetangga. Kalau tak jadi zakat wajib, dapat pahala sedekah. Soalan 63. Saya ada berniaga madu secara kecil-kecilan. Apabila ada dapat cari madu di hutan, maka saya juallah mengikut harga pasaran. Alih-alih ramai orang kata saya kena zakat sebab jual madu. Madu pun wajib zakat juga kah? Jawapan, memang ada pendapat para ulama yang mewajibkan zakat madu. Madu apa ya? Bukan madu berpoligami, tetapi madu lebah. Inilah antara pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Pendapat ini ada dalilnya. Walau bagaimanapun, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan Imam Malik radhiyallahu anhu berpendapat sebaliknya, iaitu tiada zakat pada madu. Ini pun ada dalilnya. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahawa madu dikenakan zakat, tapi nampaknya perlaksanaannya agak rumit. Kalau sekadar sebotol atau 10 botol madu, tidaklah diwajibkan zakat. Lagipun,
nisab madu tidak mempunyai had yang khusus. Oleh itu, ada pendapat menyatakan bahawa nisab madu ialah sekitar 653 kilogram. Oh, banyaknya kalau begitu. Cuma Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nisab begitu. Sedikit atau banyak, tetap ada zakat. Dalam masalah ini, pejabat zakat adalah membuat kajian terperinci sama ada perlu atau tidak zakat madu. Kalau tak perlu, habis cerita. Kalau perlu, berapakah nisabnya dan berapakah kadar yang perlu dibayar sebagai zakat. Wa subhanallahu ta'ala alam. Sekian saja persoalan-persoalan berkenaan dengan zakat pertanian. Semoga ada manfaat bagi kita semua. InsyaAllah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Untuk episod yang akan datang, insya-Allah kita akan lihat persoalan berkenaan dengan zakat harta perniagaan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.